Nabi dan sahabat Nabi, Quran hak seketui itu 6,000 ayat lebih ada dalam tu, mereka pakai semua, tak ada tolak. Mereka pakai semua, mereka tak tolak. Kita hari ni banyak dah tolak, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Cukup banyak kita tolak ayat Quran pada hari ini. Bagaimana kedudukan kita kalau banding dengan Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Jauh kita ni. Kita cakap pandai. Kita hari ni cakap cukup pandai. Sampai orang kata, Haji, orang panggil Haji kat kita. Haji, ayat Quran Haji baik-baik sikit. Dia kata, dah lah aku tahu lah ayat Quran, tapi hang fikir tengoklah zaman lah, dia pikir tu. Nampak tuan? Oh, takut tuan-tuan. Takut. Riuh LGBT pi belara di Kuala Lumpur. Kuliah kita masjid ni depa viral balik pula. Kan kita cerita itu ni, bukan kita oleh hal depa ni pun, kita cakap awal dah. Pasal apa? Pasal benda ni Quran dah cakap awal dah. Itu aja cerita dia. Dan kita dah bawa cerita sampailah kepada cerita Al-Bahrul Mayyit. Lokasi kejadian yang sangat dahsyat dalam dunia ni, tempat Allah menterbalikkan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam atas kesalahan mereka mengamalkan homoseksual, atas kesalahan mereka buat liwat.